Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Aku rasa dah lama sangat aku tak buat vlog. So hari ni aku buat vlog. Aku pergi site visit. Aku nak ambil kunci dan aku nak tengok lah apa benda yang aku perlu bawa nanti. Ini adalah journey terbaru aku untuk tahun 2026. Aku dah survey banyak tempat. Actually aku nak cari bilik sewa, tapi dalam masa yang sama cari bilik sewa tu, aku terjumpa satu ruang office kecil berdekatan dengan tempat kerja aku. Aku nak pergi kerja pun senang. So tak adalah nak menghadap jam yang terlampau sangat. Yalah dekat Shah Alam ni kan dia punya jam lain macam sikit. So jom, let's go. Okay, aku punya office baru ni terletak dekat Putra Heights. So dia ada bangunan kedai dekat tingkat 2. Ini adalah first office yang aku sewa. Okay, ini adalah office terbaru aku. So lepas ni apa-apa konten ke apa aku akan shoot dekat office ni. Ini aku nak buat mini studio aku. Untuk shooting mungkin aku buat dekat sini ataupun dekat sana, tak tahu lagi. Yang ni barang-barang yang penyewa lama tinggalkan. Ada almari, ada meja, ada kerusi, lighting pun sekali ada juga, dan juga ada meja macam ni. Ini boleh buat lepak ke bila member datang. So kat sini juga aku akan stay up mungkin weekday. Lepas aku habis kerja KK, aku akan lepak sini. Dan malam tu aku akan banyak shoot produk, produk affiliate, produk review, apa-apa saja yang untuk editing aku, semua dekat sini. This is my new studio and office ya. Agak besar. Aku tak tahu lagi apa aku nak buat dekat bilik office ataupun studio aku yang baru ni. Okay, aku akan decorate sikit, letak pokok bunga, letak sofa bed ke apa mungkin lah, tak tahu lagi. Okay, stay tune. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang lonceng. Assalamualaikum, bye. See you for the next video.